shopping unboxing. So, semalam Asla dah pergi shopping. Jadi kita akan start unboxing of Gentle Monster Spec. Let's go. Oh, this is card punya warranty. Yang ini Gentle Monster ni tak silap asal dia brand from Korea macam tu. Wow, dia punya bag spec macam wallet guys. Macam baby pouch macam tu. 1, 2, 3. Ready guys. Dadah. 3. So macam orang tu kata Gentle Monster ni from Korean. So dia sesuai untuk shape muka macam Korean. So Asla rasa Asla ni half Korean and half your future. The close up logo dia macam ni. Letak kat atas kepala pun very nice and look sangat diva. For this one Asla beli dengan harga RM1,140. And macam biasalah mesti akan ada accessories. 1, 2, 3. Oh, ada kucing. Asal beli handbag from Michael Kors. So kita unboxing now. Aku kalau yang dah berikat ikat dalam kotak ni, sumpah sayang nak buka. Tapi nak buat macam mana kan, kita nak pakai. So kita kena buka juga. 1, 2, 3. Oh. Great start is your enjoy. 3, 2, 1. Ada boleh buka macam ni. And ada zip. I really love dia punya material sebab dia leather and very solid. Tapi harga dia sumpah murah. You guys need to get this now. Untuk harga bag ni, sumpah aku lupa. Tak ada receipt kat sini sebab dia bagi aku receipt online. Tapi yang setahu aku, seingat aku dia around 1000 lebih juga. 1300, 1400 ke 500 macam tu lah. Next perfume from Elvin. Yang ni pasal saya nak unboxing sebab masih ada lagi. Guys, saya beli untuk simpan stok but orang mesti nak tengok kan. Asal tunjuk macam ni je lah kot. Wow. Damn. And dapat 2 free gift perfume. Another perfume. Ready. Asal buka untuk korang ni. Ready? 3, 2. Alrighty guys, dia punya botol sumpah cantik and look expensive. It's a Louis Vuitton La Sabelle Rose. These two memang the best combination ever. Both of them my favorite daily perfume. For LV perfume, Asla beli dengan harga 2050. So that's it for today. Bye!